Hanya seorang bekas ahli parlimen yang tiada apa-apa jawatan atau kedudukan dalam kabinet, suara Rafizi sumbang. Itu tempelak seorang pemerhati susulan kenyataan bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli yang menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil memberikan respons berhubung dakwaan mengenai individu dikenali sebagai Mr. R adalah Ruben. Tegas pemerhati tindakan itu disifatkan sebagai tidak berasas dan melanggar adab politik, memandangkan Rafizi tidak lagi memegang sebarang kuasa eksekutif. Dalam masa sama, pemerhati turut mendakwa kenyataan Rafizi sering berubah-ubah dan sering diputar belit, menyifatkannya sebagai tidak konsisten dan hanya menambah kekeliruan dalam kalangan rakyat. Sinis pemerhati, Perdana Menteri bukan untuk menjawab setiap desakan individu secara terbuka dan tidak wajar institusi kerajaan diperlakukan seperti medan respons segera terhadap tekanan politik. Mengulas lanjut mengenai desakan Setiausaha Agung Pemuda MCA So Yi Fung terhadap Anwar supaya memberi penjelasan dalam tempoh 24 jam berhubung skandal mafia korporat selain menuntut penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, pemerhati membidas MCA hanya syok sendiri dan mengeluarkan kenyataan untuk dilihat relevan, sedangkan umum mengetahui pengundi Cina didakwa telah pun beralih kepada DAP.